Mana satu kita nak pilih ni? Sekejap Honda City, sekejap Toyota Vios, sekejap S70. Okey, Proton, Honda dan juga Toyota. Mana satu nak pilih? Betul tak? Kadang kita keliru. Kalau kau tanya salesman Honda, dia akan cakap Honda City lah bagus. Kan? Tapi kalau kau tanya Toyota Vios, salesman Toyota, dia akan cakap Toyota yang bagus. Betul tak? Kalau anda kata cakap Proton, tanyalah salesman Proton. Dia kata dia lah yang spek bagus lah, itulah ini. Betul tak? Jadi mana satu yang kita dah dengar? Betul tak? Sekarang ni kita nak dengar yang mana? Dengan saya akan elaborate tiga tu model lebih kurang. Jadi terpulang pada tuan nak ambil Honda City ke, Toyota Vios ke, ataupun Proton S70. Tiga-tiga tu saya jual. Okey, cumanya sekarang ni kalau anda kata tuan memang nakkan spek kereta yang terbaik, mana spek penuh dengan adasnya, dengan safety features, video pelbagai, lepas tu lampu lilat pelbagai dengan skrin besar everything, go for Proton S70. Proton dia punya spek dia tak kedekut. Dia bagi ke spek yang paling tinggi. Antara tiga-tiga spek kereta ni, horsepower dia paling tinggi 155 horsepower antara Honda City dan juga kereta apa tadi? Kereta Toyota Vios kan, dengan Proton S70, tiga-tiga sedan ni kan. Dan kelas dia. So yang tu yang paling tinggi horsepower, Proton S70. Yang keduanya harga dia pun paling murah. Yang ketiganya spek dia paling tinggi. Walau macam mana pun Honda jangan ketinggalan, sebab apa Honda ni antara kereta yang banyak spare part. Yang keduanya awak tak pening kepala, sebab apa ramai orang suka kereta ni train akan datang kan, sebab ni pilihan muda-mudi. Jangan orang kata jangan kita buat tak tahulah, sebab Honda ni kebanyakannya orang pilih Honda kan, awet-awet pun suka Honda. So memang Honda ni pilihan hati ramai rakyat Malaysia. Manakala kalau anda kata tuan pilih Honda lah, jadi kenapa pilih Honda? Sebab Honda ni ramai orang suka. Memang brand paling popular untuk foreign car, untuk harga dalam sekitar tu kan, sekitar tu. Jadi kalau anda kata pilih Toyota pula, kenapa pilih Toyota? Alright, senang je. Cerita dia, Toyota ni kereta orang tua. Mana orang kata, kalau anda kata mungkin lah orang berumur sikit suka Toyota lah, macam saya ni memang suka Toyota lah. Yang keduanya saya suka Toyota ni sebab apa? Dia tak pening kepala. Yang orang tua kan tak suka pening kepala, jadi dia tak nak pening kepala, tapi spek dia rendah. Antara tiga-tiga tu mungkin spek dia yang paling rendah. Jadi orang kata orang akan pilih Toyota. Jadi kalau kau rasa kau tak nak pening kepala, ambil Toyota lah. Cuma saya segan Toyota ni sebab saya pernah approach customer saya untuk beli Toyota daripada Honda City. Dia cakap apa? Tak boleh lah bang, ni kereta orang tua, tak kena saya. Jadi terkena lah aku. Jadi terpulang bertuan, nak ambil Honda City ke, nak ambil Toyota Vios ke, Proton S70. You go for spec, go for Proton S70. You go untuk tak nak pening kepala, nak tenang fikiran macam orang tua, you ambil Toyota Vios. You nak yang style, yang hebat, ada nama, brand bagus, Honda lah. Itu pulang bertuan. Okey, itu saja sebenarnya sikit explanation dari saya. Baik, dalam bulan ni pula, bulan 5 ni, orang kata jangan lepaskan peluang, sebab Toyota Vios 7,000 rebate, saya tambah lagi 500 ke 800 komisen untuk tuan-tuan. Mana 7,000 tambah 500 ke 800 komisen lagi tau. Yang keduanya Proton S70 6,000 rebate, tambah lagi 1,000 komisen daripada saya kan, tu beza kita tempat lain. Yang ketiganya Honda City 6,000 rebate, tambah lagi 2,000 government staff rebate, tambah lagi 2,000 komisen daripada saya untuk tuan-tuan. Jadi berbala beli kereta saya, tak kisah model mana pun. Okey, itu saja. Jangan lupa like, share, komen video kita. Komen kat bawah ni kereta apa yang tuan nak, and then save video ni ya. Dan tunggu live kita di TikTok nanti. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.